Dia yang makan nangka, orang Melayu yang dapat getahnya. Ini bukan. Sepatutnya Malaysia ni terkenal dengan penternakan lembu, kambing, ayam, mitik dan sebagainya. Sebab benda ni semua orang makan. Negara kita ini majoritinya tak makan babi. Bukan? Jadi kenapa dan mengapa ternakan babi ini dibenarkan begitu banyak? Dan meluas. Saya nak sebutkan di sini, Selangor ni nombor 4. Penternakan babi yang terbesar lah. Nombor 1 Perak, nombor 2 Sarawak, nombor 3 Pulau Pinang. Selangor nombor 4. Dan lebih menghairankan lagi, kalau nak ternak babi, ternaklah di kawasan pemakan babi. Masalah dia ternak di kawasan orang yang tak makan babi. Dan kebetulan pula di kawasan orang Melayu Islam. Bukan saja babi tu, wajah babi tu, perkataan babi pun kalau didengar dia tak selesa. Usahakan bau babi, tengok babi dan sebagainya. Bukan nak merendahkan makhluk Allah, tapi dah jadi budaya masyarakat Melayu ni. Perkataan babi itu dia tidak selesa dengarnya. Sebut gila tak apa, jangan sebut gila babi, bertumbuk dia. Jadi takkan orang bukan Islam, orang Cina ni selama duduk di sini berpuluh-puluh tahun tidak memahami sensitiviti orang Melayu Islam ini. Kalau nak ternak di kawasan kau lah. Kawasan yang kamu hari-hari makan babi, hari-hari tengok babi, hidup babi dan sebagainya. Ini tidak. Dia yang makan nangka, orang Melayu yang dapat getahnya. Ini bukan resis. Kita bercakap tentang fakta. Ini bukan saja getah ni. Bukan. Tetapi macam-macam boleh berlaku. Dan kita pernah dilanda dengan virus JE, virus Nipah dan sebagainya. Semua puncanya daripada babi. Yang tak makan babi ni betul lebih ramai. Yang makan babi ni sedikit. Tapi rata-rata kita tengok banyak babi. Jadi kita haraplah pihak berkuasa dan juga orang politik ni supaya tampillah ke hadapan, bukan? Ambil tindakan dan jaga kedaulatan maruah negara Islam kita ni. Dan kita sedihlah, kita klaim, kita kata kita sebuah negara Islam, sebuah negara majoriti Islam. Tetapi banyak benda-benda haram ini yang dibenarkan atas nama hak. Hak ni pun kena ada berpada-pada. Tak bolehlah sampai tenggelam penternakan benda yang halal. Contohnya, bukan, sepatutnya Malaysia ni terkenal dengan penternakan lembu, kambing, ayam, mitik dan sebagainya. Sebab benda ni semua orang makan. Bukan sama ada yang makan babi ke, yang tak makan, dia makan ayam dan sebagainya, kan. Tapi negara kita tak terkenal dengan penternakan binatang-binatang sebegini. Dia terkenal dengan penternakan babi, yang menjadi satu isu yang sangat sensitif. Saya ingat lagi dulu, Ustaz, bukan, oleh kerana perkataan babi itu sensitif, kita dengar pun tak selesa, akhirnya dilembutkan sedikit guna nama khinzir. Tapi hari ini dah tak malu-malu dah, bukan saja perkataan babi itu, tetapi dengan ladang babinya, pencemaran babinya dan sebagainya. Jadi saya mintalah kepada, terutamanya kepada pemimpin negara kita lah, orang-orang politik lah, cukuplah berpolitik, benda-benda yang melibatkan maruah kedaulatan negara kita ini, tampillah bersatu untuk mempertahankannya. Kalau